Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, Denyut Dunia Sukan. Satu pendedahan yang cukup mengejutkan telah berlaku dalam Kongres Luar Biasa FAM apabila Timbalan Setiausaha Agong AFC, Vahid Kardani, membentangkan data yang membuka mata seluruh peminat bola sepak negara. Persoalan yang timbul cukup besar. Mengapa kelab-kelab profesional Malaysia yang membelanjakan jutaan ringgit setiap musim tidak mempunyai sebarang peranan dalam struktur keahlian FAM? Mengapa negara-negara jiran sudah lama memberikan ruang kepada kelab profesional untuk terlibat dalam proses membuat keputusan, sedangkan Malaysia masih bergantung hampir sepenuhnya kepada persatuan negeri? Dan adakah perkara ini menjadi antara faktor yang menghalang kemajuan bola sepak negara? Salam sejahtera dan selamat datang kembali bersama Nadi Sukan, Denyutan Dunia Sukan. Hari ini kita membincangkan satu isu yang mungkin tidak mendapat perhatian besar seperti keputusan perlawanan atau perpindahan pemain, tetapi sebenarnya mempunyai impak yang jauh lebih besar terhadap masa depan bola sepak Malaysia. Pendedahan AFC menunjukkan bahawa FAM ketika ini tidak mempunyai walau satu pun wakil kelab profesional sebagai ahli gabungan rasmi yang mempunyai kuasa mengundi dalam organisasi tersebut. Berdasarkan pembentangan AFC, Malaysia menjadi satu-satunya negara utama di rantau ASEAN yang tidak mempunyai penyertaan kelab profesional dalam struktur keahlian Persatuan Bola Sepak Kebangsaan. Negara seperti Thailand mempunyai 69 kelab sebagai ahli gabungan, Indonesia 43 kelab, Vietnam 39 kelab, Singapura 31 kelab, Myanmar 31 kelab dan Filipina 29 kelab. Malaysia pula mencatatkan angka sifar. Data ini secara automatik menimbulkan persoalan mengenai kedudukan sebenar kelab profesional dalam ekosistem bola sepak negara. Apa yang lebih menarik ialah kelab-kelab profesional hari ini sebenarnya menjadi tulang belakang industri bola sepak moden. Mereka mengurus akademi, pembangunan pemain muda, program akar umbi, pemasaran, hak penyiaran, penajaan dan operasi yang melibatkan kos berjuta-juta ringgit setiap musim. Dalam banyak negara maju bola sepak, kelab dianggap sebagai pemegang kepentingan utama kerana mereka merupakan pihak yang melaksanakan sebahagian besar aktiviti pembangunan bola sepak secara langsung. Sebaliknya, struktur FAM masih banyak bergantung kepada Persatuan Bola Sepak Negeri sebagai ahli gabungan utama. Model ini sebenarnya mempunyai sejarah yang panjang sejak era awal pembangunan bola sepak negara. Pada suatu ketika dahulu, Persatuan Negeri merupakan organisasi paling berpengaruh kerana kebanyakan pertandingan utama berasaskan pasukan negeri. Namun, lanskap bola sepak moden telah berubah dengan ketara apabila kelab profesional mula menjadi pemain utama dalam industri. Persoalan yang timbul ialah sama ada struktur yang dibentuk puluhan tahun lalu masih sesuai digunakan dalam suasana bola sepak moden hari ini. Apabila kelab profesional tidak mempunyai hak mengundi atau suara rasmi dalam proses membuat keputusan, terdapat kemungkinan bahawa sebahagian isu yang mereka hadapi tidak mendapat perhatian secukupnya dalam proses pembentukan dasar. Ini termasuk isu kewangan, pelesenan kelab, pembangunan pemain muda dan aspek komersial yang semakin penting dalam bola sepak moden. Di Thailand misalnya, penyertaan kelab dalam struktur Persatuan Bola Sepak telah membantu mewujudkan hubungan yang lebih rapat antara pembuat dasar dan pihak yang mengendalikan operasi bola sepak harian. Situasi hampir sama dapat dilihat di Indonesia dan Vietnam. Walaupun setiap negara mempunyai cabaran tersendiri, penglibatan kelab membolehkan lebih banyak perspektif dibawa ke meja rundingan sebelum sesuatu keputusan dibuat. Namun begitu, adalah tidak adil untuk menyimpulkan bahawa semua masalah bola sepak Malaysia berpunca daripada struktur keahlian FAM semata-mata. Persatuan Negeri juga memainkan peranan penting dalam pembangunan bola sepak tempatan. Mereka mengurus program akar umbi, pertandingan peringkat negeri dan pelbagai aktiviti pembangunan yang membantu melahirkan bakat baharu. Tanpa sumbangan mereka selama ini, pembangunan bola sepak negara mungkin tidak berada pada tahap yang ada sekarang. Menurut kami di Nadi Sukan, perkara paling penting dalam isu ini bukanlah untuk mencari pihak yang salah atau pihak yang betul. Sebaliknya, ia adalah peluang untuk seluruh komuniti bola sepak negara menilai sama ada struktur sedia ada masih relevan dengan cabaran masa depan.
bola sepak moden berkembang dengan sangat pantas. Persaingan bukan sahaja berlaku di atas padang, tetapi juga dalam aspek tadbir urus, pemasaran, pembangunan bakat dan pengurusan organisasi. Jika majoriti negara ASEAN sudah mula membuka ruang kepada kelab profesional untuk terlibat secara langsung dalam proses membuat keputusan, maka Malaysia juga perlu sekurang-kurangnya mengadakan perbincangan yang serius mengenai perkara tersebut. Penglibatan kelab tidak semestinya mengurangkan peranan persatuan negeri. Sebaliknya, kedua-dua pihak boleh saling melengkapi dan mewujudkan sistem yang lebih seimbang serta inklusif. Apa yang jelas, pendedahan AFC ini telah membuka satu perbincangan yang mungkin selama ini kurang diberikan perhatian oleh peminat bola sepak. Ramai yang sebelum ini hanya menumpukan kepada keputusan perlawanan atau prestasi pasukan kebangsaan. Sedangkan struktur pentadbiran dan tadbir urus sebenarnya memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju sesebuah negara bola sepak. Keputusan yang dibuat di bilik mesyuarat hari ini boleh memberi kesan kepada prestasi di atas padang bertahun-tahun kemudian. Mungkin inilah masa terbaik untuk semua pihak, termasuk FAM, Persatuan Negeri, kelab profesional dan penyokong, duduk semeja bagi membincangkan masa depan bola sepak negara secara terbuka. Perdebatan ini bukan mengenai siapa yang harus memegang kuasa, tetapi bagaimana memastikan bola sepak Malaysia mampu bergerak seiring dengan perkembangan semasa di Asia dan dunia. Selain itu, isu yang dibangkitkan oleh AFC ini juga menyentuh soal accountability dalam pengurusan bola sepak negara. Apabila lebih banyak pihak berkepentingan terlibat dalam proses membuat keputusan, maka lebih banyak pandangan dan semakan dapat dilakukan terhadap sesuatu dasar atau keputusan. Dalam kebanyakan organisasi moden, kepelbagaian suara sering dianggap sebagai elemen penting bagi memastikan keputusan yang dibuat lebih menyeluruh dan mengambil kira keperluan semua pihak yang terlibat secara langsung dalam industri tersebut. Pada masa yang sama, kelab-kelab profesional hari ini bukan lagi sekadar peserta pertandingan, tetapi juga pelabur utama dalam pembangunan bola sepak negara. Banyak kelab membelanjakan jutaan ringgit untuk membangunkan akademi, kemudahan latihan, program pembangunan remaja dan sistem pencarian bakat. Oleh sebab itu, ada pihak yang berpendapat bahawa kelab sewajarnya diberikan ruang yang lebih besar untuk menyumbang idea dan pandangan dalam menentukan hala tuju bola sepak negara secara keseluruhan. Namun begitu, sebarang perubahan struktur perlu dilakukan secara berhati-hati dan berperingkat. Penglibatan kelab dalam keahlian FAM bukan sekadar soal menambah bilangan ahli gabungan, tetapi juga memerlukan mekanisme yang jelas bagi memastikan keseimbangan kuasa antara persatuan negeri dan kelab profesional. Jika tidak dirancang dengan baik, perubahan yang terlalu drastik juga boleh mewujudkan cabaran baharu dalam proses pentadbiran dan membuat keputusan. Apa yang pasti, dunia bola sepak global sedang bergerak ke arah model yang lebih profesional dan inklusif. Banyak persatuan bola sepak di seluruh dunia kini melihat kelab sebagai rakan strategik dalam pembangunan sukan, bukannya sekadar peserta pertandingan. Trend ini turut dapat dilihat dalam kebanyakan negara ASEAN yang telah memberi ruang kepada kelab untuk menjadi sebahagian daripada struktur rasmi persatuan kebangsaan mereka. Malaysia kini berdepan persoalan sama ada mahu mengekalkan model tradisional atau mula menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku di peringkat antarabangsa. Akhir sekali, pendedahan AFC ini mungkin menjadi titik permulaan kepada satu perbincangan besar yang mampu membentuk masa depan bola sepak Malaysia untuk dekad akan datang. Sama ada perubahan akan berlaku atau tidak, satu perkara yang sukar dinafikan ialah keperluan untuk sentiasa menilai dan memperbaiki sistem sedia ada. Jika cita-cita Malaysia adalah untuk kembali menjadi kuasa bola sepak yang disegani di Asia, maka setiap aspek termasuk struktur tadbir urus, sistem pembangunan dan penglibatan pihak berkepentingan perlu sentiasa diteliti agar seiring dengan tuntutan bola sepak moden. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Adakah anda bersetuju kelab profesional perlu diberikan suara dan hak mengundi dalam FAM atau sistem sedia ada masih relevan untuk bola sepak Malaysia? Jika anda mahu lebih banyak analisis bola sepak tempatan seperti ini, jangan lupa subscribe, like dan share untuk sokong perkembangan kandungan sukan tempatan.
Jika sukan adalah minat anda, maka Nadi Sukan adalah channel anda. Subscribe sekarang dan teruskan bersama kami mengikuti denyutan sebenar dunia sukan. Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Terima kasih. Jumpa lagi.